Apakah cabaran utama seorang graduan tu dalam pasaran kerja dan juga kalau dia memilih untuk go into business lah? Kalau nak ikutkan, kalau daripada graduan daripada IPTS ataupun IPTA, okay, realiti graduan hari ni lah. Apakah cabaran utama seorang graduan tu dalam pasaran kerja dan juga kalau dia memilih untuk go into business lah? Daripada pendapat Tuan Kabal macam mana? Okey, cabaran kerja pada hari ini dia berkaitan dengan persaingan manusia dan teknologi. Okey, menarik kan? Okey, kita tengok apa teknologi yang sekarang ada. Kalau Tuan Haji perasan, yang paling kerap tengah apa orang kata, paling gerun lah, paling gerun, orang bergantung pada dia adalah sistem AI. So cabaran utama pelajar pada hari ini bukan bersaing sesama pelajar IPTA ke, college Mara ke. Okey, hari ini manusia bersaing dengan teknologi iaitu AI. Alright. So oleh demikian, pelajar-pelajar pada hari ini dia kena jadi lagi advance daripada AI. So saya percaya, termasuk diri saya juga, kita pada hari ini sangat-sangat bergantung pada AI. Apa saja kita terfikir, tanyalah ChatGPT. Tanyalah ChatGPT. Kita terus tanya macam tu je. Itulah petandanya kita malas menggunakan otak dan kesan dia akan apa orang kata, sukar mendapat pekerjaan akan datang. Dia macam sebelum ada AI ni, orang kata apa-apa kita Google kan je lah. Zaman saya pergi library. Betul. So kita punya effort tu lagi tinggi untuk pakai information. Alright, kita pergi library, kita selak buku, kita mencari buku. Okay. So pada hari ini sebenarnya sistem teknologi ni telah melemahkan otak kita untuk menjadikan kita orang yang lebih malas berfikir, malas bekerja, malas bergerak dan sebagainya. Alright.